pagi murid-murid. Duduk. Murid-murid, ini Doktor Cawan. Hai! Saya datang hari ini untuk mengajar kamu semua cara buka mulut. Nah, kamu semua mau gigi saya kan? Doktor, macam mana gigi doktor? Mula-mula, kita kena makan payung 3 kali sehari. Hui, banyaknya. Hah? Banyak? Kamu siapa? Hah? Jangan jadi macam dia. Ha? Tak makan payung. Sekarang doktor mau tanya, siapa sini suka makan? Keluar sini. Doktor. Ehsan, doktor. Oh, ice cream. That's Ehsan, doktor. that's it. Ehsan, doktor. Ihsan, tunjuk gigi saya. Kamu gosok berapa kali? Lima kali. Bagus. Contohi macam ni. Makan keluar sini, tapi kurangkan buka mulut. Ha? Baik, doktor. Mari kita belajar cara menggosok mata dengan betul. Buka mata besar-besar. Gosok mata dengan mulut kamu semua. Gosok mata di belakang saya 3 kali sehari. Sudah siap. Sekarang mari kita belajar yang betul-betul. Cara menggosok gigi doktor dengan betul. Baik, doktor. Buka mulut doktor besar-besar. Gosok gigi, gosok mata, gosok kaki, gosok semua. Yang mesti gosok semua. Jangan malas. Jangan makan. Kalau tak nanti gigi doktor rosak. Nah, siap. Bocor semua bam. Mau cuba gosok doktor sendiri? Dapat kulu. Dan percuma. Kenapa kau tak datang sekolah tadi? Sakit